Okey geng, hari ni aku nak masukkan tali dekat aku punya mesin ni. Ini cara aku buat. Kita nak kena ada screwdriver, kain, batang pancing yang separuh macam ni. Tak kisah, jangan muat dekat mesin kau. Tali aku pakai tali Pari King, King Surf Extreme Sensitive Ultra Smooth 8 kali Pro, 500 meter, 25 LB, 0.14 mm, 11.3 kilo. Okey, mula-mula kita cocok tengah. Okey, lepas dah macam tu, kita ambil kain. Kita ambil kain ni, kita letak dekat dia punya batang screwdriver ni. Ini dia agak lebar benda ni, jadi screwdriver ni sikit je kiri kanan kita keluar. Pastikan benda ni kat atas. Okey. Ini kalau untuk dua orang, seorang boleh pegang. Pegang dan ini buat brake dia. Ni nampak. Brake untuk ketat, untuk longgar. Kalau seorang, ini kita kena pakai kaki, ibu jari kaki macam gini. Dan kita gulung lah. Macam itu. Ni aku nak kena buat seorang. Jadi kena buat macam tu lah, pakai kaki. Okay, mula-mula tali ni kita kena masukkan dekat ring ni. Masukkan dekat ring ni dulu, jangan lupa. Nanti kalau dah lupa dah 2 kali kerja. Okay, kita masukkan dekat ring dulu. Dekat mesin ni, kita nak kena buka ni dulu. Jangan terlupa, nanti 3 kali kerja. Kita ikat. Aku ikat ni sembarang ikat first ni. Aku buat sembarang Okay. Kita kena buka bell arm ni jangan sampai terlupa buka bell arm. Ni kita masukkan 2 kali. Okay. Kita ikat. Masuk sini. Lepas tu sini. Masuk sini. Okay. Boleh ni. Dia akan tarik dalam. Masuk 2 kali. Ikat. Okay. Dah siap. Kalau nak lagi kuat, ni gulung macam ikat swivel. Gulung. Lepas tu bawah masuk. Okey, kuat. Okey, kita dah start gulung. Untuk drag ni jangan longgar sangat, jangan ketat sangat. Kita ketatkan sikit. Lepas tu kita punya kaki kepit. Kita punya kaki kepit untuk dapat kita punya padat. Dapat padat dan sendat. Jadi kita dah boleh gulung. Drag, tengok drag. Ni drag. Ketat juga ketat juga. Longgarkan sikit pun boleh. Jadi dia boleh keluar sikit drag ni. Ni pun dah kena ketat juga. Ketatkan sikit. Okey, kita gulung. Gulung bagi padat. Nak gulung agak susah sikit. Tengok bahagian bawah ni. Nampak? Kiri kanan kita kepit. Kiri kanan kepit untuk brake. Agak-agak Tengok ada bunyi sikit-sikit drag. Tag drag ni agak kuat juga. Jadi kalau terlampau drag, terlampau cair, macam ni. Tengok ada tag sikit okey lah. Kalau ada track, korang gulung bunyi drag, kena longgarkan sikit korang punya kepit kaki ni. Okay. Gulung lah macam ni. Tengok dia padat. Ni padat ni. Padat. Nampak? Jadi tak slip lah korang punya tali. Kalau guna air tu tak pasti lah. Aku tak pernah pakai air. Selama ni memang aku guna cara ni. Kalau guna air tu tak tahu padat ke tak. Pakai cara ni memang padat tali dia. Tengok ni. Nampak Okay, aku nak gulung sampai habis dulu. Okay geng, ni belum habis lagi. Tapi aku nak tunjuk kalau misal kata segini dia habis,
Korang nak kena ukur paras mana korang nak sampai mana kan. Contoh, nampak tebing ni, korang nak kurang 1 hun. Macam ni korang nak kena ukur lah. Dari tali ni sampai ke agak-agak korang nak berhenti tali tu. Kena keluarkan balik tali ni. Lepas tu, dah keluarkan marking. Pakai, biasa aku garit je. Pasal mesin aku garit dia pakai pisau ke, pakai apa, janji ada marking kan. Masukkan tali tangsi yang tebal sikit. Sama paras dengan ukuran tu. Dan kita gulunglah balik. Ni pun dah lenguh ni. Tak siap lagi ni. Aduh, ni banyak lagi. Okay. Harap-harap penuh lah. Aku tak nak 2-3 kali kerja. Okay geng. Dah siap. 500 meter. 0.14 mm. Mesin Arlec. Muat lah. Ni. Sikit je lah dia punya gap pun. Okay lah ni. Aku dah tak nak keluarkan lagi. Penat dah. Pasal sebelum ni aku pakai Seahawk Windsurf. 500 meter. Jauh lagi tau nak penuh. Dia punya tali lebih kurang tali ni dia punya kasar. Aku rasa kasar lagi sikit kot. Jauh lagi. Ini okey lah, sedang-sedang elok lah. Boleh masuk 500 meter full macam ni. Ikutkan ada 2 hun lagi tu. Ni tebing ni dah ada 2 hun. Kau boleh tambah lagi 1 hun. Macam gitu. Tapi okey lah ni. Okey geng, itu saja video aku. Semoga bermanfaat. Moga korang murah rezeki semuanya geng. Okay.